So, Rasa. dia punya... Ya Allah kau, buat jadi kau. Ya Allah kau. Oh, Midnight Highway. Hai semua, cerita sini, habis sini manja. Lama kita tak masak kan, korang suruh masak and then korang suruh panjang sikit. Macam biasa kalau panjang, kita start daripada depan rumah. Jom, hari ni kita nak masak dengan Bella. Tapi kita rasa kita ada cameo special sikit. Siapa nak join kita, kita tengok nanti, okay? Hari ni kita nak masak apa guys? Simple-simple je, okay? Let's go! Kita nak masak apa hari ni? Mari! Mari! Sebab korang nak panjangkan ke bahan-bahannya di sini? Adakah dalam ini? Adakah dalam ini? Alamak, banyaknya Pak Ajinomoto. Alamak, banyaknya Ajinomoto. Adakah di dalam sini? Okey. Bahan-bahannya, kita ada halia, kita ada bawang putih, kita ada cili merah yang dipotong, cili hijau yang dipotong tipis-tipis, Halia, bawang Holland, dan yang di blend itu apa Bella? bawang putih, garam, cukup rasa. Ini pula, Askar daun ketumbar. ini daun ketumbar. Dan last sekali, ayam. Kita nak buat ayam halia kan, takkan nak letak itik. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Rosik, Dan siapa ni? Bella dalam cerita. Aku tak kenal aku. Cerita sini habis sini manja. So hari ini untuk first kali yang kita nak masak. Kita nak masak apa Bella? Ayam halia favourite Rosi. Betul. Tapi konsep dia campak-campak, okay? Untuk tahun baru ni dia datang konsep baru ya. Dia nak share hari ni, dia kata nak campak-campak. Jadi kita ambil menu yang paling senang iaitu ayam halia. So, ni ayam. Okey. Okay, ni apa Rosi? Ayam bukan itik ya guys. Kita nak perap dia dengan Halia. halia, bawang putih. Oh, bawang putih. Resipi aku, resipi kau. Putih, garam, Garam. dan cukup rasa sikit. Secukup rasa. So kita masukkan dalam ayam tu. Okay, siapa nak gaul? Kita panggil pembantu kita lah. Boleh. Guys, untuk kali ni punya episod, kita akan ada cameo Ayah. tukang gaul ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Inilah ayangnya. Okey, boleh. Tangan dia sakit, tangan saya pegang ni. Tiba. Wow. Okay, lepas tu, Okay, tengok. tapi ada rasa ke ni? Ada rasa? Okay. Dah lah, bela tu. Okay. Kita akan goreng ayam. So, kita akan goreng ayam ni. Nanti... Ulang ayat aku kenapa? Oh, ya ke? Okay, kita akan goreng ayam. So, sekarang kita akan goreng ayam ni. You letak yang diulang tu. Dia cakap dia nak campak-campak. Aku nak cakap betapa senangnya nak masak. Okay. Okay, konsep dia campak-campak. Okay? Ready? Ready? Yes. Ini konsep-konsep dia. Dia kata kalau campak-campak view lagi tinggi guys. Okey, tadi kita masukkan akar ketumbar ya kan. Kita campak dekat atas. Betul. Minyak kita masukkan avocado oil. Okey. Banyak cukup tak? Lagi. Banyak lagi okey tak? Lagi. Oh, nampaknya avocado oil dah habis. Habis. Okey, so kita masukkan bagi habis je guys. Allah, happynya kita hari ni finally. Rancangan masak-masak kita Rabu penerbang. Jangan ni main-main. Cepat Rosi. Kita masukkan hanya sikit.
Kalau ada sikit. Kalau nak banyak selepas tutupan dia boleh tu. Kita tunggu dia agak garing. Sambil kita tunggu, kita nak buat sos. Okay? Ingat tak sos hari tu aku dah ajar kau? Apa? Tu kau pegang tu? Apa? Oyster sauce. Mana pula ni? Kita masukkan oyster sauce. Ni. Agak-agak Agak-agak. Okay. Kuah banyak putih. Okay. Lepas tu, Kita masukkan mushroom sauce. Okay. I suka mushroom sauce. Kalau tak ada tak apa. Skip je. Masuk dalam situ. Mushroom sauce. Lepas tu, masukkan kicap. Kipas udang. Abang kicap manis. Tu, Nanti sugar. lepas tu kita masukkan Fish sauce. fish sauce. Fish sauce. Sebut betul-betul. Gitu. 3 pusingan. White pepper. Dia campur dalam masuk dia sikit. Okay, masuk je. Lagi banyak sauce lagi menarik. Campur. Okay. Apa dah jadi dengan bawang tu? Kita masuk sikit lagi je lah. Tekan semua lah. Okay. Okey. Ayam tadi kita nak kena tunjuk tak ayam goreng macam mana banyak? Seekor ayam. Dia goreng half je kan? Bukan sekandar. Jadi, Ayam yang kita goreng tu bukan betul-betul okey ni goreng kita kan? masuk ayam. Okay. Guys, sabar ya guys. Hari ni mesti orang tanya kenapa Rosyid pakai baju ni kan? Rosyid masak ni sebenarnya Rosyid nak balik Penang, Raya Haji. Tak tanya pun. Guys, kita nak balik Raya Haji Penang. So masakan ni sangat sesuai ya untuk Raya Haji tiba. Okey, yang tadi sos tu. Sos tu, kalau I suka letak siap-siap gula garam segala-gala. Okey, Wan. Sos tadi kita campurkan gula, garam dengan So, rasa. dia kena Ya Allah kau, boleh ni kau. Ya Allah kau. Ya Allah. Kucing. Aku macam ni guys. Itu aku. Break dance guys. Bila tercarat bukan kali. Aduh. bukan aku sengaja. Tak. Kalau kucing tu Ni nak. tengah berjalan lagi video. Bagi jalan. Aduh. Ambil je video Bella tu. Sakit perut. Jangan. Aduh. Jangan aku sejak belakang guys. Aku kena pergi pilates guys. Ya Allah aku terkejut. Betul tarik kat belakang guys. Allah dah. Terus tunjuk lagi kuat macam ni. Tak. Aku punya kucing. Aku tak nampak pun Aku takut dia datang kat kaki aku. guys. Ni baru pun yang bisa guys. Aku dah kena tu ni. Allah sakit belakang. Sakit. Aku tak mau main guys. Aduh. Adalah. Bodoh aku dia. Buat buat ni. Yang aku nak pergi buat ni. Dia buat bila. Aduh, bodoh aku dia lah. Masya Allah terkejut Ya, apa ni? Oh, terkejut kan? Ya Allah guys. Ada I kejut you, terkejut tengok you. Aku terkejut gila babi. Aku tu macam tu gila menari gila. Okay, kita sambung balik tadi. Sos tadi tampaknya apa tu guys? Aku lupa dah gila. Kalau tak aku blur dah. Kucing. Kucing tu sana boleh pasal dengan aku. Jangan tak kisahlah guys. Penat ya guys. Aku penat kan? Tadi tak aku tak penat. Penat Okey, nama aku penat. Okey, rambut. Bella, kau melampau sangat Bella. Okey.
Okay. Sambung. Sambung. So, kita ada... Mata aku ni rasa tak berhenti keluar. Okay, so tadi kita masukkan dengan apa? Garam, Okay, gula. kita masuk garam gula siap-siap Okay. So that nanti dia sebati. Aku orang Kelantan. So, gula banyak. So kita dekat gula sikit. So biasa So, masukkan. 3 sudu gula, 1 sudu garam, Dan 1 sudu sikit. aku blur, perut aku sepak. Bedakkan dia sikit Kita dengan bedakkan dia sikit. Nampak kita? Okay. Okay. Dan kita kacau-kacau. Jadi kita campur. So, aku guys. So, serius. Kita blend, kita kalau tak boleh fikir, kalau memang dahsyat. Okay. Jerit. Aku macam kucing lah. Dia takut kucing guys. Dia takut kucing. Bunyi dah aku dah tahu dah Tapi kucing. masalahnya Kau tak bunyi kan? kucing tak ada pun kat Ada kat situ, pakai dia masuk. Okay. Dahsyat. So sekarang dia dah kayu. So untuk kali ni memang kau suka lah kan. Selalunya dia nak kacau aku. Sekarang tak kacau. Dia memang mencari ekor aku. Okay. Okay. So So kita dah masak dah sini. Kita tumbuk ayam. dia pun dah masak ni, tengok ada garing. Guys, kita sambung masak dia guys. Okay. Yang tadi, Kucing tu kalau datang memang kena kan? yang sos tadi kita akan masukkan balik. Okay. The sauce tu. Yang kita campur tu. Kita campur tu. Sorry guys. Masukkan. Okay. Macam. Ini namanya ayam halia. Okay, walaupun nampak macam kicap tapi ayam halia guys. Ada halia tadi. Banyak halia, okay. Aku suka main halia. Halia kena pair dengan daun kumpar. Yang tak suka daun kumpar, tak boleh letak, tapi tak komplit tak. So makan dengan nasi panas dengan sambal cen. Okay. Boleh? Okay. Boleh macam tu. Okay. Kita kacau sampai pekat ya. Slow lah. Kau kenapa? Gila ke apa? Aku trauma gila. Dia tanya kita kenapa kita trauma ya guys. Kalau orang-orang macam ni, matilah nak. Trauma guys, trauma. Ayam dah siap guys, digoreng oleh Lina tadi. Ayam kita masak macam ni je. Guys, minta maaf kalau tak sedih. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku macam still trauma dengan Bella ni. Okay? Okay, so aku bagi betul masak Okay, betul. Tunggu dia. Kau nak try dulu suruh kayu. Cuba. Kau dah tak nak show bibir kau. Okay. Nak try punya. Okay, dah sedap. Untuk kayu ya. Okay. Sedap. Sedap. So, time you rasa you masukkan lah satu manis, satu gula, satu masin, garam. Okay. Simple je hidup ni. Okay. Dan Hidup ni jangan sangat lupa simple. masukkan ayam sikit, Okay. Okay. kacau, dan kita masukkan ayam. Kita akan beri lagi. Okay. Okay. Jangan ni. Sekejap. Masukkan ayam. Masukkan ayam. Siap. Masukkan juga. Dan nanti Sekejap, okay. masukkan daun. Sekejap ya. Lepas tu kita masukkan ayam. Kita masukkan apa ni? Holland. So, dia terus sebab dah siap dah. Dia dah semua gaut Dan dan kita kacau je. masukkan cili Cili hijau dengan cili merah. dan Ya. Kena. lupa. okey. Siap. Sedap. Okay. So, yang kacau je Bella. Aku juga kacau. Tak apa nak kah. Aku bagi dah Bella. Thank you. Terima kasih. Guys, terima kasih. Ya. Dan yes. Inilah yang dia guys. Sangat sedap dia. Sedap kenapa? Ini macam tu. Macam tu. Macam tu. Lama pula. Okey, tu kan? Okey. Dia dah terbasi. Okey. Nanti nampak.
cantik kan nampak? Wah, sedapnya. Nanti jangan sampai dia laju. Okay. Sekali dah sama-sama kita Rasa. rasa dia jadi. Dah. Okey, nampak? Kalau kita guna Dan kayu, senang dia rasa tak sakit bibir. Bella nak masukkan limau untuk bagi rasa menarik sikit. dah siap. Dah. Kalau siang dia suka ni bubuk ada putih. Dah siap ni, nanti kita tunggu untuk hidang dan makan. Makan dengan sambal belacan. Makan dengan nasi putih panas-panas. Okey. Hari ni finally kita dah masak untuk YouTube kita. Daging pula ayam halia ya guys. So tunggu. Dalam itu kita dah shoot dah semua. So tunggu ya guys. Ayam halia resepi dia sangat-sangat mudah dan sangat-sangat senang ya guys. Kita sini habis sini. Sedap guys. Okey, dah siap dah ayam halia kita yang paling letup di dunia. Okey. Sedap kan? Cuba try guys. Kalau tak try korang memang ada masalah. Okey. So, tunggu untuk masakan seterusnya. Cerita sini habis sini. Bye. Manja. Oh. Untuk disclaimer ya, tadi kita sangat tak bermaya sebab apa tahu? Sebab Bella syaitan tu dia dengar macam bunyi loceng kucing. Dia ingat kucing tu datang dekat kaki dia, tapi sebenarnya tak ada pun. Tapi bijak lah, sebenarnya kucing ada tapi dekat tempat lain. That's Bukan why, tempat lain kat situ je. tapi kan I phobia aku jangan takut. dia fobia, tapi kau tengoklah macam mana. Sampai kita ni I takut kucing tapi ada anjing. Aku rasa macam ada anjing. tapi kan kita kalau Allah yang takut, aku terus jadi, hang tengoklah. Daripada aku excited semua, aku jadi macam aku tak tahu nak cakap apa benda tu guys. So, kita jumpa lagi next week. Bye! Well, I saddled up my shoes.